Korang pernah tak perasan nenek moyang kita dulu-dulu suka sangkut daun berduri atau letak barang pelik-pelik kat atas bingkai pintu dengan tingkap? Jangan ingat tu untuk buat hiasan cantik-cantik. Pada zaman dulu, barang-barang ni sebenarnya adalah CCTV dan pagar gaib dorang untuk sekat entiti berdarah yang cuba ceroboh masuk rumah waktu malam. Nombor 1, daun mengkuang berduri atau daun nanas. Kenapa mesti daun yang tajam dan berduri? Orang dulu-dulu sengaja pacak daun ni kat celah tingkap untuk halang hantu penanggal atau langsuir. Bila makhluk ni terbang nak masuk hisap darah orang bersalin, tali perut, usus atau rambut panjang, dorang confirm akan tersangkut dan tersiat pada duri tajam tu. Sekali tersangkut, menggelupur makhluk tu nak lari. Nombor 2, daun limau purut atau limau nipis. Korang tahu tak, bau limau purut ni wangi menyegarkan pada hidung kita, tapi ibarat asid berbisa pada jin dan syaitan. Selalunya daun ni diselit kat celah pintu bilik yang ada bayi baru lahir. Tujuannya satu je, nak butakan deria bau pontianak dari terhidu bau wangi darah baby tu dari jauh. Nombor 3, kacip pinang, paku atau gunting. Orang tua-tua selalunya letak bawah bantal atau selit kat tingkap bilik tidur. Besi ni diyakini sangat ditakuti oleh makhluk halus. Kononnya, unsur besi mempunyai aura panas semula jadi yang boleh memotong ilmu sihir. Kalau entiti tu berani meredah masuk dan tersentuh besi tu, dorang boleh jadi cacat atau cedera parah di alam gaib. Nombor 4, ranting daun kelor. Kalau ada orang meracau kena rasuk, perawat kampung selalunya akan libas mangsa guna daun kelor ni untuk halau jin. Sebab tu, dorang gantung ranting ni kat palang pintu sebagai amaran awal. Hantu raya, pelesit atau toyol yang cuba masuk akan lari lintang pukang sebab pantang larang dorang akan terbatal dan ilmu dorang boleh luruh kalau melangkah bawah daun kelor ni. Nombor 5, taburan garam kasar bercampur lada hitam. Ini senjata legend yang paling famous. Orang dulu akan tabur memanjang kat bendul pintu dan tingkap. Kat alam gaib, taburan ni umpama serpihan kaca tajam dan bara api yang sangat panas. Sesiapa yang hantar sihir santau atau jin, tapak kaki benda tu akan terbakar rentung bila cuba pijak benteng garam ni. Walaupun zaman dah makin moden, petua dan pantang larang ni sebenarnya adalah ikhtiar orang lama untuk lindung nyawa keluarga dari kejahatan yang tak nampak di mata kasar. Tapi sebagai umat Islam, pendinding paling kebal semestinya ayat suci Al-Quran. Kat rumah korang, mak ayah atau nenek ada amalkan lagi tak petua gantung barang-barang pelik ni? Share pengalaman korang kat komen.